Korang dah sampai. Puncak Gunung Kinabalu. Yes. Yang. Gimana? Ya. Vegetarian. Ha? Vegetarian. You kafe lah. Makan apa? 2 sampai Dia kata pukul 2. sampai Pukul 2 start. Tak sure sampai pukul apa. Sebab macam 30. pukul 3 kot start summit. So berkumpul ke 3? Lebih kurang lah kot. Okay, jalan dulu. Okay. So sekarang kita nak pergi ke kafe untuk breakfast. Bukan breakfast lah. Semalam orang tu panggil siapa? Sabati. Very nice. Kevin, okay? Everything good? Cik. Okey, untuk hari ini dia punya cut-off time memang ada banyak sikit lah. Pasti kamu akan sampai di sini sebelum 10.30 paling cantik 9 atau 9.30 lah. Lepas tu beli makan lah. Kalau kita nak kita akan check out. So nanti kita orang start summit attack dalam jam 2.50 pagi. Briefing daripada guide. Dia cakap around 800 to 700 of hike. Tapi dia pesan yang summit ni memang menaik sejak. Jadi kena control pace and breathing norm perfectly lah. Okay. The main issue dia adalah high elevation. Start dekat 3,300. Semalam pun hujan lebat until 8 PM. So denai dia basah sikit lah. Amazing. Tuan dah 0.8 km. Masih lagi belum sampai station checkpoint Sayat. Okay, Yasmin tunggu sini. Bye. Hai. Tak ada dah, hari aku dah turun. Bye. Morning. Okay, ambil rehat dulu boleh? Rehat dulu. Aku dah 10 minit ke 15 minit kat sini. Sampai Sayat checkpoint. Kita rehat dulu. Cari makanan sikit. Energy gel sikit. Jom jalan 1.6 lagi kan? Okay. Dia lagi susah ke ataupun lagi mencabar sikit? Di depan tu ada senang. Okey, kata-kata semangat. Terima kasih. Setakat berpuluh-puluh video YouTube yang kita tengok, dan tak came across pun satu yang tunjuk berkenaan dengan benda ni. Lepas sayap-sayap checkpoint tu, uji mental dan fizikal, dengan sejuknya, dengan high elevationnya, talinya, curamnya. Mana foto kita punya guide ni? Mana kita punya guide? Teruskan semangat. Jaga pace. Nanti jangan penat. Sekarang. Let's go. Okay, do this. Come on. Kita dah berjaya sampai ke kilometer 8. Tak nampak. Last push to low peak. Sekarang dah kilometer 8.5. Elevation 4,008 meters. Just a little bit more
Dah low speak. Let's go. We can do this. Okay. Just 1, 2, 3. Okay. Teruskan sana. Yang paling mudah. Gel. Here is the queue. So we have to guys, kita orang dah sampai dekat puncak Gunung Kinabalu. The view is Stop raining. Too warm for me. nak nangis yang tengok dia punya view. Take a view for you. Lawrence, yes. For memory. 3 jam 8 minit sampai ke atas. Awal kami sampai sana. Tapi yang satu orang lah paling laju. Siapa? Oh ya, baju pink tadi. Ya. Itu kami punya atlet. So, for you. Pertama kali kan? Ya. Oh, kau pula yang patah. Ya, kami dua lah yang pertama. Yang lain semua macam pernah naik sudah. Oh, boleh tahan lah kamu. Weh. Wish. Kami Memang cukup training lah. ndak, kami rasa macam tak cukup oh. Tapi kami ada training jugalah. Sorry. Ui. Kat mana kita? Puncak Gunung Kinabalu. Yeah. Kita orang sampai puncak Gunung Kinabalu. Video. Yes. Yang Video. yes, syukur ya Allah. Okay, kamu rekam sudah. Dah. Yung tayo ba? Okay. Ha? Oh. Okey, di mana kami berdiri? Sini. Okey. Ini Bundu Tuhan. Oh, Bundu Tuhan. Sini Bundu Tuhan. Yang dia punya apa tuh yang atap sana kan? Aha. Itu Sakula Bundu Tuhan lah. Yang warna oren tu. Ya, oren, Oh, yang kita nampak di ujung sana tu keke lah. Itu keke. Oh. Yang sebelah sana Waktu naik. Ranau. Hah? Ranau sama Kondasang. Oh. Waktu kita naik tuh sebelah sana kita. Yang waktu kita naik tadi kan? Ini apa yang tinggi nih? Panjaran nih. Nih. Oh. Sampai. Kenapa ada batu-batu begini? Ya. Berlindung peperangan Oh. angin dengan Betul. So kalau begini dia orang susun duduk di antara sana atau sini lah. angin dari sini di sebelah sana. Oh. Angin daripada sana. Biasa siapa yang pakai? Kalau orang jarang lah. Orang yang rehat. Oh. Macam mana lah aku naik pagi tadi. Sampai sana tu guys. Huh. Kita orang nak turun daripada summit Gunung Kinabalu. Tadi berhenti lama sikit ambil gambar dulu. Because kita tak tahu bila lagi kita kat atas sini kan. Enjoy the view. Seronoknya. Apapun, syukur kehadrat ilahi atas rezeki yang telah diberikan. Sekarang kita nak fighting untuk 8 km turun hari ni. Daripada summit, turun dulu ke Panalaban, kemas-kemas sarapan, and then terus turun pergi ke Tim Pohon Gate. Budak krem. Oi. Mengaku lah tu. Macam mana hari ni? Aku tak malu dengan benda ni. It's normal. It's normal. Part of human nature. Saja gelang baru. Kau tengah record lah. Tak, aku dah bagi tahu Najihah dah semalam. Apa dia? Kalau aku kata tak hujan, punya tak hujan. Ele. Boleh ni. Tak, tapi masanya hujan juga sikit. Kan cik dia ni. Hujan berhenti jam 8. Aku dah kata lah, Ha. hari ni boleh naik. Demi korang. Maksudnya kau kata hari tu aku rasa aku krem ah. Tu yang kau krem. Tapi kan tu
turns out betul lah cakap Kelvin. Kinabalu lagi susah daripada hujan. Ya tu. Wih, susah tu. Ui, budak keren power lah. Cik. Lambai di atas lambai. Di atas lambai. Yeah. Yeah. Alah, hilang dah sayat-sayat. Alang-alang kan. Okay. Tuan baru lepas checkpoint. Checkpoint apa? Sayap-sayap Okay. Summit has finished. Now kita orang nak slowly make sure kita orang selamat sampai di bawah. Masya Allah. The view is memang memang best. So sekarang dah 9.30. Lepas turun balik daripada Summit Attack, kita boleh end dekat sini sebab dah sampai dah. Laban rata balik 2 hours and 19 minutes. Mantap tuan, teruskan. Tadi ada licin sikit. We are back at Laban Rata. Yes. Sudah siap packing ke kamu? Hah? Oh? Kami siap sudah. Oh? Kami berjaya. Gak apa-apa gendut, yang penting summit. Eman kata-kata sikit. This has been a tough hike. Tak sangka lah macam ni. Okay. Barai tu hari. Okay guys, senyum sikit video. So kita orang dah selesai makan, selesai check up. Now time untuk hike balik turun pergi ke Timpohon Gate. Distance berapa km guys? 6.6 km. So let's go slowly. Hujan lebat. Waktu on the way turun ngeredah sungai. Slow and steady. On the way turun pergi ke Timpohon Gate. Kita serempak dengan porter tadi. Borak dengan dia, dia kata daripada Timpohon Gate hujan sampailah dekat sini. Yang makin lebat pula hujan daripada Pondok Layang-Layang. Hopefully hujan ada reda sikit. Lagi 4 km sebelum turun bawah. Hopefully at one point hujan akan slow down sikit. Kita orang dah menghampiri Timpohon Gate. Lagi 1 km lagi. And hari masih lagi hujan. Makin lebat. Makin bawah makin lebat. So bila sini hujan, automatic trail tu akan jadi sungai. So kasut basah tu memang tak apa nak dielakkan lah. S corner. We have made it back to Timpohon Gate guys. Sijil tu yang Yang kita berjaya. Yes. Lepas tu apa sini? Yes. Moyang sikit yang. 6 km je. Kita berjaya yang. Nanti saya berjaya. good job, Saya good mampu. job. Nanti saya mampu. We did a good job. Bye bye Pondok Timpohon. See you next time. We out. Let's go home and have a good rest.